Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan sejarah, subjek sejarah ya. Kita akan belajar subjek sejarah bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Di mana lepas kita dah merdeka, kita dah bentuk Malaysia ni, dah ada negara Malaysia ni, benda apa yang mengganggu kita? Benda apa yang macam mengganggu untuk nak kita ni hidup aman dan harmoni? Cabaran apa yang ada? Okey, kita dapat lihat daripada segi cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sabah dan Sarawak, cabaran politik di Sarawak, cabaran perpaduan kaum. Okey, ada 3 saja cabaran. Okey, kita tengok dulu cabaran dalaman Malaysia. Okey, cabaran dalaman Malaysia ni ada 3 yang cikgu cakap tadi. Cabaran dari aspek pembangunan dan sosioekonomi, cabaran politik dan cabaran perpaduan kaum. Okey, kita tengok dulu cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak dan Sabah. Okey, daripada aspek pembangunan dan ekonomi, apakah yang mengganggu selepas pembentukan Malaysia ni? Okey, dia adalah cabaran dalam aspek mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sebab apa? Sebab rakyat pada masa itu masih amalkan pertanian sara diri. Maksudnya, mereka tanam tu hanya untuk diri mereka sendiri. Kos mereka tu sangat rendah. Jadi, di situ pendapatan mereka pun berkurang. Kemudian, kerajaan juga mewujudkan ekonomi pertanian komersial seperti kelapa sawit, koko dan getah. Kemudian, kerajaan juga buka peluang kepada rakyat untuk nak sertai ekonomi komersial dan petroleum. Kita dapat tengok di sini ada beberapa usaha kerajaan lah untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Keluasan Sarawak dan Sabah besar, namun perkara tersebut menyukarkan pembangunan perhubungan dan pengangkutan tambahan rakyat dan bergantung kepada pengangkutan air. Usaha menyeimbangkan dan pembangunan diteruskan kerajaan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, dan Sabah dan Sarawak juga termasuk dalam rancangan Malaysia pertama 1996. Okey, yang ketiga, cabaran dalam memajukan sistem pendidikan. Kawasan pedalaman pada ketika itu kurang akses kepada pendidikan dan kerajaan menumpukan usaha membina sekolah dan melatih guru. Okey, ini adalah cabaran dalam aspek pembangunan sosial ekonomi Sarawak dan Sabah. Kita tengok pula cabaran apa yang berlaku dalam politik di Sarawak. Okey. Krisis politik bermula pada Jun 1966. Seramai 21 orang ahli Kaunsil Negeri tak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan, iaitu Ketua Menteri Sarawak. Kemudian beliau dipecat oleh Gubernur dan mencabar keputusan mahkamah dan menang. Kemudian ia kembali menjadi Ketua Menteri dan diundi tidak dipercayai oleh ahli Kaunsil. Kemudian pada tahun 19 September 1966, darurat diisytiharkan dan kepimpinan Sarawak ditukar kepada Tawi Sali. Okey. Maksudnya di sini, cabaran dalam bidang politik juga ada, di mana orang-orang Sarawak ni dia tak puas hati dengan Ketua Perdana Menteri. Kemudian ia dipecat dan akhirnya pada tahun 1966 darurat diisytiharkan dan kepimpinan Sarawak pada ketika itu ditukar kepada Tawi Sali. Maksudnya yang pertama ialah Stephen Kalong Ningkan menjadi Ketua Menteri Sarawak. Kemudian mereka tak puas hati, dia ditukar kepada Tawi Sali. Okay, kita tengok pula cabaran dalam perpaduan kaum. Okey, kepelbagaian kaum di Malaysia menjadi satu cabaran untuk membentuk perpaduan dan integrasi sosial. Antara kaum yang ada, apa yang kamu boleh nampak sekarang? Melayu, Cina, India, Melanau, Iban dan banyak lagi. Okey, jarak antara Sarawak dan Sabah dengan semenanjung Malaysia juga menjadi cabaran. Sebab apa menjadi cabaran? Sebab kita dengan mereka sukar bersatu. Kita kalau nak pergi ke negeri mereka perlu menaiki kapal terbang. So, untuk nak rapatkan perpaduan kaum antara orang Semenanjung dengan orang Sabah Sarawak agak sukar. Melainkan kalau mereka datang ke sini, belajar di sini, bekerja sini, jadi kita mudah untuk eratkan perpaduan. Okay, seterusnya kita tengok isu pula. Yang tadi cabaran, ada 3 cabaran. Cabaran dalam aspek pembangunan, sosioekonomi, politik dan perpaduan.
Kita tengok pula isu. Isu dalam pembangunan ekonomi ni apa? Okey, isu ekonomi. Okey, ia bergantung kepada getah dan kelapa sawit dan berlaku kejatuhan harga bahan mentah. Teknologi rendah, berpendapatan rendah. Okey, ketika itu apa usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan? Okey, dia mempelbagaikan ekonomi. Dia mencari pasaran baru. Maksudnya bukan dalam Malaysia je. Kita import, eksport keluar. Kemudian pelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Contohnya, kita tak satukan, contohlah, ada satu saja sumber bahan mentah, kita pelbagaikan, kita inovasikan dia. So, berlakulah pelbagai pengeluaran komoditi negara. Kemudian, isu taraf hidup yang berbeza. Apa yang dilaksanakan? Usaha dia apa? Program pembangunan negara dalam rancangan bersepadu, perkasakan perkilangan dan pembuatan negara, menggalakkan integrasi penduduk antara negeri, dan menampak bantuan Bank Dunia. Kita dapat lihat di situ. Okey, kemudian isu peluang pekerjaan. Yang terhad menyebabkan apa? Pengangguran meningkat menyebabkan rakyat ni tak ada peluang pekerjaan, tak boleh kerja sebab terhad sangat pekerjaan. Kemudian apa yang kerajaan yang lakukan? Dia tubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal. Okey, di sini kita dapat lihat kerajaan ni cuba untuk nak bagi insentif kemahiran, nak bagi kepakaran kepada orang-orang Melayu, orang-orang yang ada dekat Malaysia, warga negara ni. Kemudian memperbanyak dan mempelbagaikan peluang pekerjaan. Kemudian berlaku juga isu masalah kesihatan dan sosial. Contohnya, keperluan asas wanita hamil, kekurangan kemudahan kesihatan profesional, kadar kelahiran tidak normal dan kematian yang tinggi. Apa usahanya? Usahanya mengurangkan kadar kelahiran dengan menjalankan program perancang keluarga, menambah baik kemudahan dan kesihatan kawasan luar bandar. Okey, apa lagi yang berlaku selepas pembentukan Malaysia ni? Okey, kita dapat lihat berlaku rusuhan kaum. Rusuhan kaum ni lah yang dinamakan sebagai tragedi 13 Mei 1969. Di mana ia berlaku di Selangor dan Kuala Lumpur. Okey, apakah faktor-faktor dia? Faktor-faktor dia adalah ketidakseimbangan sosioekonomi, kempen pilihan raya yang berunsurkan perkauman sensitif, tindakan PKM bermaksud Parti Komunis Malaya menghasut penduduk bermusuh-musuhan dan perarakan kemenangan tidak terkawal dan menimbulkan kekacauan. Okey, macam mana berlakunya peristiwa ni? Okey, selepas berlakunya pilihan raya umum ketiga pada 10 Mei 1969. Okey, contohnya 10 Mei 1969, 3 hari selepas 10 Mei tu, penyokong parti politik membuat provokasi, kemudian timbul ketegangan antara kaum. Kempen-kempen di situ juga menggunakan isu sensitif perkauman kaum yang membawa berlaku rusuhan kaum. Okey, kamu kena ingat sebab ini adalah peristiwa penting. Okey, kemudian apa langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ni untuk nak menghapuskan rusuhan kaum ni? Okey, dia melaksanakan yang cikgu cakap tadi tu, darurat. Kemudian tubuhnya Mageran, Majlis Gerakan Negara, dan peranan Raja Melayu juga dimainkan. Kita lihat apa kenapa kerajaan tubuhkan darurat ni. Okey. Perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh. Perintah berkurung atau pemagaran kampung baru. Tubuhkan pusat perlindungan seperti Stadium Merdeka, Tiong Nam Settlement, menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan, menapis berita agar sahih, bekalan makanan diperolehi rakyat di pusat perlindungan. Okey, kita dapat lihat darurat-darurat ketika itu macam-macam benda yang berlaku. Perlembagaan digantung, semua rakyat perlu berkurung, kemudian tubuhkan pusat perlindungan untuk nak selamatkan rakyat-rakyat, susun semula perkhidmatan penerangan kerajaan, tapis berita agar sahih supaya tak timbul lagi kontroversi, dan bekalan makanan juga disediakan. Kemudian kerajaan juga tubuhkan Mageran ni. Mageran ni dipengurusi oleh Tun Abdul Razak. Ahlinya terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai
tinggi polis dan tentera, kembalikan keamanan dan penguasaan undang-undang, menjalankan pentadbiran negara yang licin, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum, merangka keseimbangan ekonomi antara kaum dan meningkatkan perpaduan kaum. Kemudian apa yang peranan Melayu, Raja Melayu ni laksanakan? Mereka menasihati rakyat agar menjaga keamanan dan kekal perpaduan dan meminta rakyat untuk bertenang dan patuhi undang-undang negara. Contoh, raja yang cakap macam tu siapa? Sultan Perak dan Sultan Idris Iskandar Shah. Okey. Itulah yang kerajaan lakukan selepas berlakunya rusuhan kaum. Okey. Tak banyak pun, ada 3 saja subtopik yang difokuskan dalam bab 6 ni. Cikgu harap kamu semua faham dan ingat. Sebab dalam topik ni, cikgu hanya tekankan perkara-perkara yang penting saja. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih.